sekolah beli barang dapur dengan Tok Wan. Dia dah siap. Wan mana Wan? Wan dah siap bekalkan lauk lagi untuk bawa balik rumah. Pergi mana-mana Atuk bawa beg, baju spare kalau terbuang air. Okay geng, let's go. Sebabkan kat sekolah tak ada meeting, balik awal. Balik sekolah kita bawa jalan-jalan pergi Aeon. Dia malu nak duduk kat wheelchair, jadi dia tolak kita. Aku kan suka nak habiskan duit. Random betul kita orang. Tiba-tiba kita orang minum teh dekat kedai Cina. Punya herbal teh memang padu. Kalau batuk ke demam ke, minumlah teh dia. Nanti badan korang makan berpeluh-peluh. Ni jelly herbal. Rasa dia ala-ala cincau tapi pahit sikit. Minum ni dengan madu. Yang ni pun buatkan badan kita jadi segar. Suka pula Wan ngatuk makan benda ni Lepas tu jom kita sambung grocery shopping. Ambil ya apa-apa. Ambil je lah. Tengok harga mahal tak nak ambil. Ambil je duduk. Tolong tak nak boli. Minyak masak. Banyak. Cari biskut. Biskut betul. Aduh. Nugget sini. Sana semua frozen food. Dia cari nugget pula. Semua nugget. Ni yang sedap tu. Satu kok balik rumah tu. Tak balik ke belakang. Pop. Ni banyak. Pantau. Otak-otak semua. Samosa semua. Aku ni kok. Kasihan kat kau. Kenapa kau kasihan kat aku pula ni? Kan banyak-banyak kau banyak cik duit. Benar tak? Dia makan apa? Tok nah risitnya. You pay. Tu pay. Boleh. Bisa. Hantar Tok Baby balik dulu. Let's go back home. Jemput baby Noah kita dulu. Kat rumah layan Noah pula. Produktif hari Nana hari. Ramai tanya pasal seluar Nana ni. Seluar sukan. Tapi Nana pakai hari-hari. Di mana-mana semua nak pakai seluar ni. Sumpah selesa gingam dengan peha Nana yang besar.